Apa khabar anda semua? Terima kasih kepada kumpulan D. Okey, saya Crown Saras. Saya sebenarnya di Elken sejak 2011. Okey, sebelum saya sambung, biar saya berterima kasih kepada syarikat Elken, satu syarikat yang sangat luar biasa. And untuk upline saya, yang upline tersayang, okey, sebab beliau sangat sabar dan sangat sayang dengan saya sebenarnya, sebab saya ni sebenarnya seorang yang sangat degil lah. Okey. Okey. Sebenarnya saya sudah almost 6 years saya dah berhenti rehat seketika. Okey, ada disebabkan to my personal reason. Tapi upline saya, terima kasih kepada beliau, MCCM Muniandi dengan MCCM Atilashmi. Okay, my brother-in-law also. Okay, so masa tu bukan kata saya tak suka dengan Elken, cuma saya rehat. Okay, then tapi saya tahu Elken ni satu platform yang memang kita boleh berjaya. Then after almost 6 years, satu nafas barulah di mana bila Elken introducekan Genki BES, I rasa macam okay, I nak mula balik. Saya mula balik, that is where my turning point. Bila I nampak perubahan, bila Genki dapat menyelesaikan masalah kesihatan, and then from there I rasa macam wah, lagi senang lah sekarang nak buat Elken. Bukan macam dulu kita nak buat Elken, bukan kata I cannot say susah, tapi memang ada banyak sangat cabaran. Tapi dengan sekarang marketing plan kita, dengan lebih lagi dengan produk baru kita, saya rasa macam memang sangat-sangat senang. Cuma sekarang apa yang saya fikir, saya pegang masa 2 hari ni, saya rasa macam saya tengok ramai yang dah berincome besar, lagi senang, lagi cepat kita boleh buat Elken. And I can only say satu saja, tak ada satu syarikat yang boleh tanding dengan Elken. Sebab kita asas. Orang yang dekat luar sana tu, dia just bawa benda keluar dari sini sebenarnya. Kita asas. Produk kita, sistem kita, semualah. So, I rasa saya berada dalam satu platform yang very unique. Okay, dari segi sistem, dari segi produk. And then, pengalaman saya hari ini, saya rasa macam 2 hari ini, banyak yang saya belajar. Okay, and also I'm so happy today I am with my family, my anak semua dekat sini. Okay, terbukti Elken bukan hanya untuk generasi yang akan datang lagi. Matlamat yang terdekat, saya nak breakthrough my 30,000 per month first. Okay, doakan untuk saya. Okay, jumpa anda semua di puncak kejayaan. Thank you. Itulah dia, Crown Saraswati, wakil daripada kumpulan D. Ya, betul. Alright. So Aina, kita pun dah dengar perkongsian daripada wakil grup A, B, C dan D. Betul.